Iblis Azazil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sekecil-kecil makam sampailah sebesar-besar makam. Berapa tahun? Wallahu alam. Akhirnya ke mana tuan-tuan? Dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan sifat apa? Sifat ana khairu min, aku lebih baik daripada Adam alaihi salam. Sebab apa? Sifat apa? Sifat bangga. Dia bergantung, dia berpegang kepada diri dia lebih baik daripada orang lain. Sedangkan kita kena rendah diri seperti mana Nabi Adam AS, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, wahai Tuhanku, zalamna anfusana, aku telah menzalimi akan diriku. Disebabkan apa? Kelalaian, ghaflah akan hawa dan mengikut akan hawa nafsu.